Pernah dengar tak bulu itik harga RM50,000 sekilo? Itu pun bergantung pada stok. Kalau stok tak banyak lagi mahal. Dan malangnya korang tak dapatlah nak jual Sebab itik ni hanya wujud di Alaska sahaja. Sebab apa tau? Bulu dia ni boleh tahan sejuk yang sangat ekstrim. Jadi orang letak dalam selimut atau baju panas. Tapi harga selimut tu memang mahal gila lah. Dan orang hanya kutip bulu yang gugur. Bukan terus cabut pada badan itik ni. Yang ni pula saudara mara yang tadi tu. Rupanya macam nak sama. Cuma tak ada warna kuning di muka kan? Dapat nama pun sebab mukanya macam pakai cermin mata. Dan susah sangat nak jumpa itik ni. Tapi kalau terjumpa, memang sangat bertuah. Kalau tengok dari depan macam lucu mukanya. Mungkin sebab tu kot orang bagi dia nama Harley Quinn. Tapi itik ni tak ada di tempat kita. Biasanya bebas di utara bumi seperti di Rusia, Amerika Utara atau Greenland. Dan itik ini hanya boleh dijumpai di New Zealand sahaja. Dan satu ketika dahulu pernah dianggap suci oleh sesetengah suku Maori di sini. Dan orang Maori memanggilnya dengan panggilan putangi-tangi, bermaksud bunyi yang meratapi. Kemudian itik liar yang mendapat namanya sebab suka bersarang di pokok-pokok. Dia tak tebuk lubang, tapi mana yang kosong, dia rembat. Dan dia ni satu keluarga dengan itik cantik dari Asia Timur, Mandarin Duck. Kalau nak tahu, anak dia lepas menetas je, terus terjun ke bawah. Cuba tengok tu, nampak kan? Dan itik kepala merah ini pula terkenal kerana malas untuk menjaga anak. Betinanya jika ada peluang akan bertelur dalam mana-mana sarang itik yang lain. Tak kisah jenis itik apa. Janji lepas tu dia boleh enjoy.